Sekarang ni kita berada di showroom Mazda Sungai Besi by MN. Kalau korang rasa boyfriend korang dah cukup handsome, korang salah. Ada lagi handsome. Korang tengok video ni sampai habis. Hai semua, selamat datang ke Drive Hub. Saya Anne, live host anda. Hari ni kita akan review Mazda CX-30. Kereta ni ada 4 varian dan semuanya didatangi dengan Skyactiv 6-Speed Auto. Harga dia pula bermula daripada RM131,000 hingga RM159,000. Dibekalkan dengan enjin Skyactiv G 2.0 dengan total output 162 PS dan 213 Nm of torque. Jujur cakap korang, ada satu benda yang paling saya suka tentang Mazda CX-30 ni, iaitu design lampu depan dia. Lampu depan dia didatangi dengan full LED. Dia ada kelopak dekat sini macam mata cheetah. Sebab itulah dia nampak garang dan unik. Mungkin untuk setengah orang, dia sukakan grill berwarna silver dan lain-lain warna. Tapi untuk I suka warna hitam sebab dia bagikan image modern, elegan dan sporty. Untuk brake, bahagian depan menggunakan ventilated brakes dan solid disc untuk bahagian belakang. Tayar profil dia adalah 215/55 dengan rim bersaiz 18 inci. Wheelbase untuk kereta ni adalah sepanjang 2655mm. Untuk lampu belakang dia menggunakan LED signature illumination dan design dia lebih kurang sama macam model-model Mazda yang lain. Kereta ni ada 8.8 inch Mazda Connect Information System dan dia ada wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Dilengkapi dengan 7 inch fully digital TFT multi-information display on the driver side. Kalau korang nak tahu, Mazda CX-30 ni ada 8 speakers. Seat dia ni memang best. Bukan 6, bukan 8, tapi 10 ways power adjustable.